geng. Wow, monster geng. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, jumpa lagi kita dekat channel KG Fishing. Okey geng. Okay, hari ni aku ada dekat mana ni ya? Dekat Pulau Gadung, Melaka. Okey geng. Untuk hari ni aku nak cuba mancing kat tepi-tepi jalan Kalau kau tengok tepi-tepi jalan ni ada banyak ikan geng. Okey. Jangan kita rasa tepi-tepi jalan ni tak ada ikan geng. Okey. Kita cuba dulu. Okey. Kita tengok apa yang ada dekat tepi-tepi jalan ni. Okey. Aku target ikan haruan sebab dulu memang banyak haruan dekat sini Orang selalunya tak akan mancing dekat tepi-tepi jalan geng. Selalunya orang akan mancing dekat semak-semak, dalam kebun, pot-pot, keseruk kan. Okey, kali ni aku nak mancing dekat tepi jalan ni geng. Okey. Semoga ada hasil hari ni. Okey geng. Yeah. Okey. Kita dah ada dekat tepi jalan ni. Okey, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi jalan geng. Kalau korang mancing tepi jalan, korang kena selalu peka dengan keadaan sekeliling geng. Okey, mancing juga. Keadaan sekeliling kena fokus. Tengok kereta lalu, motor ke apa ke. Jagi kau baling, kau tercangkuk kepala orang naik motor. Satu kerja pula. Okey. Sekarang slow. Slow. Banyak pula orang nak keluar okey. Okey. Try belah sini pula. Bismillah. Alamak. Aku nampak biawak lah. Biawak lah geng. Hop. Ada. Allah. Lepas geng. Kali lagi. Aduh, gigit geng. Aduh, aku lambat geng. Kali lagi. Angin lah geng. Geng, cuba lagi tepi jalan lagi. Tengok Bismillah. Banyak kali aku terlepas kat sini geng. Okey. Oh,
kecil punya. Hai. Buat terkejut orang je lah. Kawasan ni ada ikan ke? Kita cuba je. Hai. Okay. Masih mencari spot lagi kan. Spot kita hari ni semua tepi jalan. Memang kita target semua ikan-ikan dari tepi jalan. Aku akan bawakan korang semua tempat yang aku pernah tengok ada ikan tepi jalan ni. Semua tempat kita akan cuba, geng. Okay. Okay, geng. Kita pindah spot. Masih lagi tepi jalan. Tengok ni, geng. Cuaca makin panas, geng. Okay. Kita cuba, Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik ada angin, geng, tengah-tengah hari ni. Oh, kalau tidak berpelau demi sesuatu konten. Okay, geng. Ingat, geng, kalau macam mana pun keselamatan nombor 1, geng. Kena selalu peka tengok kereta nak lalu ke, nak masuk ke, nak keluar ke. Okey. Mancing juga, keselamatan kena jaga. Kita lepas sini pula. Ya. Okey. Dia redup-redup ni, kita main slow-slow, geng. Redup ni kadang-kadang dia ada, geng. Mungkin sebab dah tengah hari ikan agak malas, geng. Oi. Geng. Aku jumpa sesuatu lah. Boleh pegang tak, Bismillah. Apa benda ni, geng? Apa benda ni, geng? Tengok macam bekas rokok, bekas tembakau. Apa, Bismillahirrahmanirrahim. Geng. Ada straw, geng. Banyak letter. Ni barang isap batu ni. Ui, barang isap batu. Tengok, geng. Letter. Apa benda ni, geng? Buang. Sampah masyarakat. Hei. Apa benda? Hei, macam lah benda nak jumpa pun. Kalau jumpa duit ke tadi sedap juga. Hei, barang isap batu, kepala bana. Okay, geng, jauhi dadah. Jauhi dadah, hidup bahagia, keluarga bahagia. Okay, geng. Hai, apa benda lah. Aku ingatkan ada duit je tadi. Ada emas ke?
Rupanya aksesori pengdadahan. Aksesori pengdadahan, geng. Aduh, hai. Okey, geng. Spot baru. Spot seterusnya, bismillah. Oi, mana ikan ni, oi? Makanlah, oi. Ikan. Oh, ikan. Ikan. Oh, ikan. Ikan. Oh, ikan. Okey. Cuba lagi. Oh. Nampak ikan. Ikan lari, geng. Air jernih. Air jernih. Jalan jam ni orang duk perhati je, geng. Orang perhatikan kau mancing. Depan sikit. Okey. Mungkin hari makin panas, geng. Ikan dia mula bersembunyi. Jadi kita kena selalu ni lah, kita kena lebihkan balingan lah, supaya kita ganggu dia, supaya dia keluar kan. Ada kan, mesti ada kat sini. Tepi-tepi jalan mesti ada ikan, geng. Teruskan. Okey. Okey, ada, geng. Aku dah cakap. Ada. Alhamdulillah, geng. Kan? Kan ada. Ikan pertama. Nampak tak, geng? Tepi jalan ada ikan. Yeah. Lupa nak tunjuk. Okay, geng. Woo. Ikan pertama. Oh. Ni gimana pula? Okay. Ikan pertama kita. Oh. Okay, ikan pertama. Tak tahu. Okay, lanjut. Besar, geng, ikan dalam ni. Tengok tu. Kau nampak tak, geng? Lari berkocak air, geng. Hai. Ni depan aku ni. Nampak tu. Oh, ni kejap lagi kena datang balik ni. Ingat tempat ni. Selera Seri Mangga. Oh. Okey, kita pergi tempat lain. Okey. Kita ke spot seterusnya. Okey, geng. Spot ni kita kena hati-hati. Sebab banyak pipe. Spot ni tepi jalan, geng. Korang tengok tu. Oh, bukan main jam lagi jalan. Orang sibuk jalan-jalan, aku sibuk mancing. Mancing lagi bagus, geng. Alah, oi. Sana ni nak sangkut. Okey.
Jangan sangkut-sangkut. Okey. Bismillah. Ini spot berbahaya ni, kerja nak sangkut. Okey. Teruskan. Oh, ramai. Semua ni dari mana dia orang datang ramai-ramai ni? Patah balik. Okay, geng. Apa geng? Wow, monster geng. Woo. Oh. Geng. Geng. Besar geng. Oh. Besar geng. Mak Datuk. Oh, okey. Jom kita bawa. Okay. Oh, ya, ya, ya. Besar geng. Korang tengok geng. Korang tengok ikan tepi jalan. Ha. Kau tengok geng. Punya besar ha. Oh. Oi. Besar geng. Woo, ikan tepi jalan saja. Ha. Macam bagi masuk sawit mai. Okey. Jom kita buka. Tengok dulu geng. Tengok dulu. Tengok geng. Ha. Besar. Jom kita buka. Tu geng. Ha, makan Okey. Besar geng. Besar. Ha. Geng. Ha. Apa? Mantap. Alhamdulillah. Jom kita cari lagi ikan tepi jalan. Mantap. Okey geng, kita teruskan lagi. Kita masih lagi main dekat tepi jalan
Okay geng, kalau korang tengok macam tempat ada bawah-bawah pokok macam ni kan, korang kena bagi perhatian lebih kat sini kan. Okay, standby. Nampak ada geng, berbuih aku balik. Berbuih tu maknanya dia dah nampak kita kan, lepas tu dia lari. Oh, ada sambaran ni ikan kecil-kecil. Okey. Okey. Allah, terlepas geng. Kau nampak tak? Korang nampak tak? Kawasan bayang-bayang macam ni, bawah-bawah pokok macam ni, tempat dia. Saya sedap kat tu geng. Aduh, lepas pula geng. Kita cuba lagi. Okey, kita teruskan lagi. Tadi ada terlepas geng. Aduh, hai, tak dapat. Aku tak on kamera geng. Kalau on kamera sedap tadi. Korang dapat tengok ikan yang terlepas tu. Depan mata dia jatuh geng. Mata kail aku dah tumpul ke apa kan. Tajam lagi. Depan mata je dia makan geng. Tapi sebabkan ada pipe PVC dia tersangkut. Oh, sini air dah cetek lah. Okay, kita tukar tempat. Okay, kita ke spot seterusnya. Air dah makin panas. Kita cari spot reduk-reduk sikit lah. Air ada spot reduk-reduk sikit. Okay, kita cuba dekat tepi parit ni. Jalan ni. Air hijau ni. Bukan hijau sikit-sikit ni, hijau pekat ni. Agak-agak ikan nampak tak ni. Air hijau. Hai. Okey geng, air hijau sangat. Jom kita pergi tempat lain. Okay geng. Okay,
kita sampai ke spot baru. Tadi kita dah berhenti rehat, kita sambung balik. Okey, kita sambung balik. Masih lagi di tepi-tepi jalan. Bismillah. Okey, jom. Hei, kau ni kat mana-mana pun ada lah. Kau nak pergi mana ni kau ni? Ha? Oi budak. Aduh, kau ni mana-mana pun ada lah kau ni. Kau hal lah. Jom pergi tempat lain. Okey geng, cukup setakat ni je untuk hari ni. Alhamdulillah kita ada 2 ekor. Satu sedang, satu besar. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi jangan kata tepi jalan tak ada ikan, nak kena cari pot elok-elok. Tak semestinya kan. Tepi jalan pun boleh dapat ikan besar. Okey, yang baru jumpa channel aku, mintalah tolong subscribe. Okey, boleh subscribe, tekan loceng untuk video aku seterusnya. Okey, notification untuk korang. Okey, itu saja untuk hari ni. Semoga kita berjumpa di video akan datang. Okey, assalamualaikum. Ya.